Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hasbullah bin Seman selaku pengarah hal ehwal pelajar dan alumni iaitu HEPA UPTM. Dan saya terlebih dahulu ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar yang telah dapat melanjutkan pelajaran di UPTM pada sesi ini. Di sini saya akan terangkan struktur HEPA yang diketuai oleh Deputy Vice Chancellor Student Affairs and Alumni iaitu Profesor Madya Dr. Samsul Fauzi bin Osman. Dan kita ada 3 bahagian di HEPA. Pertamanya adalah Counselling Career and Alumni. Yang kedua, Facilities and Student Welfare. Yang ketiga, Co-Curriculum and Entrepreneurship. Dan dimaklumkan bahawa HEPA ini terletak di tingkat 2 UPTM. Bahagian Kaunseling dan Kerjaya dan Alumni akan menyediakan bimbingan dan kaunseling individu dan kelompok, konsultasi pelajar dan ibu bapa, pengurusan pelajar CGPA bawah 2.5, menyediakan program pembentukan sahsiah diri, menyediakan program intervensi kepada pelajar, menyediakan program berbentuk kerjaya kepada pelajar, menjalankan proses jejak alumni berjaya dan juga mengadakan sesi engagement bersama alumni. Manakala bahagian kemudahan dan kebajikan pelajar pula menyediakan pengurusan kediaman pelajar, pengurusan kebajikan dan juga kebajikan untuk pelajar sakit, insurans dan juga bantuan keuangan, serta pengurusan pelajar antarabangsa. Bagi bahagian co-curriculum dan keusahawanan, terdapat pengurusan kelab dan persatuan, pengurusan akaun tabung aktiviti pelajar iaitu ATAP, pengurusan pilihan raya kampus, pengurusan majlis perwakilan pelajar, pengurusan majlis berbuka puasa dan majlis hari raya, dan juga pengurusan program keusahawanan dalam dan luar negara. Akaun tabung aktiviti pelajar pula merangkumi peruntukan dalam bentuk keuangan bagi membiayai pelaksanaan aktiviti, program dan juga keperluan pelajar. Sumber utama tabung ini adalah dari bayaran yuran aktiviti pelajar, iaitu sebanyak RM70 per semester. Pelajar aktif sahaja yang boleh memanfaatkan tabung aktiviti pelajar ini, dan ia tidak melibatkan pelajar master dan juga PhD. Ini pula kategori program pembangunan pelajar UPTM, iaitu pertandingan dan kesukanan, lawatan dan rekreasi, khidmat sosial dan kemasyarakatan, pembangunan sahsiah pelajar, kebajikan dan kerakyatan pelajar, aktiviti keusahawanan dan menti-menti, pembelian iaitu melibatkan senggaraan, kelengkapan dan juga kemudahan pelajar dan juga perbelanjaan lain. Ini pula mengenai kelab yang terdapat di UPTM. Setakat ini kita terdapat 41 kelab di UPTM yang merangkumi seperti Kelab Akasia, Kelab Catur, Kelab E-Sport, Kelab Rugby dan lain-lain. QR buku panduan dan juga peraturan tata tertib pelajar universiti UPTM ini edisi 1 2024 pelajar boleh capai di laman sesawang uptm.edu.my. Tidak lupa juga kod etika pemakaian bagi pelajar UPTM. Pelajar perlu mematuhi
kod ini supaya ianya dapat menghasilkan pelajar yang disiplin pada masa akan datang dan juga berdisiplin semasa di kampus nanti. Ini pula mengenai sosial media di UPTM. Kita boleh capai seperti Facebook, Instagram dan juga Telegram. Saya rasa itu sahaja daripada pihak HEPA UPTM. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan juga kepada semua pelajar. Sekian.